Terima kasih CVN Salita bagi peluang Kak semua untuk buat sharing untuk pagi ni lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sekarang apa ni hari ni Kak Rosma nak buat apa ni? Okey, sebelum tu Kak Rosma nak kenalkan lah nama saya Rosma binti Mak Taib dari Penang. Okey, tapi boleh panggil Kak Rosma ya. Okey. Okey, hari ni Kak Rosma nak share tentang 3 kesyukuran. First sekali Kak Rosma nak syukur Alhamdulillah sebab sehingga hari ini Allah bagi kesihatan yang baik lah walaupun dah masuk apa orang kata dalam kategori warga emas. Okey. Sampai hari ini Alhamdulillah sihat. Lagi satu Kak Rosma pun mengucapkan kesyukuran juga sebab Kak Rosma baru balik pada umrah. Tapi Alhamdulillah sebab selalunya kalau orang balik umrah akan batuk-batuk, demam. Tapi Kak Rosma Alhamdulillah sihat, tak ada batuk, tak ada demam. Sebab apa sebelum Kak Rosma pergi umrah, Kak Rosma dah spare, dah bawa madu siap-siap dah. Okey, madu dengan coklat malt drink. Okey. Sebab bila kat sana kan, sebab Kak Rosma akan apa start berpuasa di Mekah lah. Hari kedua bermula puasa di sana. Jadi apa ni Kak Rosma nak kongsi apa testimoni lah sebab apa masa sahur Kak Rosma dah apa cuma minum coklat tu saja. Alhamdulillah dengan coklat saja dengan kita bancuh lah kan dapat satu mak coklat tu sebab rasa dia pun manis apa sedap tak manis lepas tu dengan satu mak coklat tu Alhamdulillah Kak Rosma pun tak rasa letih sebab bila kat sana kan kita banyak aktiviti. Kita jalan pergi masjid, lepas tu kita buat umrah, kita tawaf, sa'i. Tapi Alhamdulillah dengan cuma secawan apa coklat tu, Alhamdulillah Kak Rosma tak rasa letih sebab sebelum ni pernah juga buat umrah. Tapi bila mai buat dekat masa sa'i tu kan kita kena jalan ulang-alik sebanyak 7 kali. Tapi Alhamdulillah kira orang kata tak rasa letih, tak rasa dahaga. Alhamdulillah semua boleh buat dengan sebenar. Kalau maksudnya apa coklat ni kalau macam bagi tenaga kat kita. Macam tu. Sebab kat masa bulan puasa kita tak boleh minum air zam-zam. Air zam-zam pun memang tak disediakan. Jadi memang tak ada langsung. Memang kita selalunya kalau kita pergi kat Mekah tu kita akan minum air zam-zam banyak-banyak lah. Tapi sebabkan apa dah puasa kita sahur kita minum coklat ni. Alhamdulillah kalau kita macam dia bagi tenaga lah. Okay, kita boleh buat ibadah dengan sempurna. Okey. Seterusnya Kak Mak nak share apa trip Kak Mak punya umrah ni masa balik dia kena transit dekat Dubai selama 6 jam. Jadi Kak Mak berpeluang pijak bumi Dubai. Maksudnya sebelum Kak Rosma dapat CBM, so bila pergi sana tu Kak Rosma dah orang kata kita kita dibawa melawat apa kita panggil apa Burj Khalifa. Maksudnya menara yang paling tinggi dekat Dubai tu. Jadi kat situ Kak Rosma dah tengok apa maksudnya kita dah tengok dekat apa ni Burj Khalifa tu macam mana kat situ bangunan yang tinggi cantik lepas tu dia ada buat tarian apa maksudnya air dia ikut alunan tarian tu ikut lagu tu kat situ Kak Rumah berpeluang jadi bila macam ni Kak Rumah akan fikir kalau kata nak datang lagi ke Dubai Kak Rumah kena fight untuk dapat CBM Dubai untuk tahun ni. Itu maknanya kata kalau kata kawan-kawan nak tengok semua keindahan dekat sebab apa kita transit 6 jam waktu malam. Jadi kita boleh nampak keindahan Dubai tu lah. Okey. Jadi kira sekarang ni Kak Mak akan berusaha lah insyaAllah Kak Mak akan berusaha untuk fight CBM Dubai tahun ni supaya tahun depan insyaAllah Kak Mak dapat pergi lagi ke Dubai. Itu saja Kak semua nak sharing untuk Arinah. Cuma testi produk yang lain Kak semua apa ni untuk testimoni produk lah. Kalau baru ni ada klien Kak Semua yang dia dah sebelum ni kalau puasa yang sebelum-sebelum ni bila dia kata kalau dia puasa dia akan pening ke apa tapi sejak dia guna produk Forever dia dah rasa sihat. Alhamdulillah. Itu saja. Okey, rasanya itu sajalah yang Kak Umar nak share. Cuma satu lagi kalau Kak Umar nak share Kak Umar mungkin dah lewat lah kot tapi sebabkan Kak Umar dah apa ni tak ada kat Malaysia ni Kak Umar nak share juga Kak Umar bersyukur sebab bulan Februari Kak Umar telah capai supervisor untuk supervisor lah. Okey.
Alhamdulillah Kak Rosma terima kasih banyak-banyak kepada upline Kak Rosma, Azah Noor yang banyak bimbing dan bagi sokongan pada Kak Rosma. Okey. Sebab kalau tanpa dia mungkin kira sokongan dia lah. Dia banyak-banyak bagi dorongan daripada Kak Rosmah yang tak pernah tahu buat TikTok. Kak Rosmah dah pandai buat TikTok. Kak Rosmah update apa social media yang lain. Semua Kak Rosmah belajar pada dia lah. Alhamdulillah daripada tunjuk ajar dia, semangat dia, Kak Rosmah dah capai supervisor. InsyaAllah Kak Rosmah lepas ni, Kak Rosmah akan fight pula untuk manager. Untuk tahun ni juga insyaAllah. Okay. Okey, yang tu Okay. seterusnya itu sajalah kot untuk Kak Semua share hari ini. Jadi Kak Semua doakan semoga semua yang ada dalam Tepayaki ini akan berjaya capai CBM semua dan juga MR. Okey, itu Amin. saja sharing daripada Kak Amin. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Alah, makasih Kak Hmm. Ma sharingnya. Hmm. Mantap ya. So, Okay. itu dia tentang produk lagi ya. So, tak rugi kita selalu guna produk Forever. Tak mahal pun. Dan selamat kembali ke Malaysia ya. Dan Kembali dah. seterusnya kita nak jemput Carol Bassas. Beliau adalah dari Sabah. CBM Carol. Come, let's go. Morning, morning.